Nampak gaya isu gaji Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ni memang jadi isu yang tak pernah memuaskan hati pemimpin pembangkang, khususnya Perikatan Nasional PM. Dulu mereka kata Anwar ni konon nak tunjuk lebih daripada Rasul sebab tak ambil gaji. Dan saya rasa dia tak Menteri Tambun tak boleh berselindung di sebalik dia tak ambil gaji. Ya. Rasul pun ada peruntukan yang Allah bagi. Ni nampak lebih pada Rasul ni. Lepas tu mereka sibuk petikai mana datang duit PMX kalau tak ambil gaji. Takkan makanan turun dari langit dan macam-macam lagi lah naratif yang mereka bawakan dalam parlimen. Tapi kalau zero income, dia nak makan dengan apa? Kalau dia boleh berdoa, beras dihantar oleh Kota Raja depan dia. Beras tempatan pula tu. Tak apalah, tapi saya ingat eloklah. Jangan sampai dia berdoa, ya Allah Tuanku, tunggu datang apple depan dia. Macam tu, berapa ramai orang. Ataupun avocado terus jatuh. Ini susahlah kita. Jaranglah kita nampak mereka bahaskan isu rakyat kawasan masing-masing. Yang mereka sibukkan dah tentulah hal remeh-temeh. Terbaru ni kita boleh tengok kenyataan MP Pasir Mas yang juga merangkap Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahari dalam hantaran di Facebook miliknya. Dia nampak sangat tersakiti dengan kenyataan PMX yang mengatakan, saya tak ambil gaji sebab nak tunjuk bukan semua menteri curi duit. Kenyataan tu kalau sekali dengar memang akan buat orang terpelanting. Pokoknya siapa makan cili, dialah rasa pedasnya. Siapa makan garam, dialah yang rasa masinnya. Jadi susulan kenyataan PMX tu, terus si Fadli ni kata dia tak bersetuju dengan PMX sebab baginya apa yang PMX cakap tu tiada hubung kait dan tidak berasas. Tapi yang mencuri tumpuan tu bila dia kata boleh jadi orang yang tak ambil gaji tu yang sebenarnya juga boleh menyakau melalui cara lain. Terang lagi bersuluh yang Fadli cuba nak kata PMX ni ada menyakau lah. Pertama sekali rasanya Fadli ni faham ke tak apa yang cuba PMX sampaikan? Sebenarnya apa yang PMX cuba maksudkan tu adalah bukan semua menteri mata duitan. Gaji bukan motivasi utama dia sebagai PM. Apa yang dia nak buat ialah bantu rakyat. Lagipun, PMX tak ambil gaji sebagai PM, tapi dia masih ada gaji sebagai MP dan pelbagai allowance lain. Keluarganya juga bukanlah dalam kategori B40 pun. Tapi apa asasnya Fadli nak kata PMX ada sakau cara lain tu ya? Simple words pun dia nak twist. Sedangkan, kalau nak diikutkan kita tak pernah dengar lagi yang PMX sepadik dengan isu rasuah baik dari waktu di kerusi pembangkang hinggalah dah jadi kerajaan pun. Kalau nak ikut, Muhyiddin pun ambil gaji juga, tapi tetap terpalit sakau juga. Didakwa dengan pelbagai tuduhan rasuah walaupun jadi PM dalam tempoh sekejap dan hanya melalui tebuk atap. Ini belum lagi kita cerita pasal duta khas mereka yang kerja pun tak pernah nampak dibuat. Parlimen pun boleh kira dengan jari je kehadirannya. Tapi gaji ambil free-free. Sama juga dengan kebanyakan MP pembangkang yang lain. Tak malu ke begitu? PMX tu dah lah tak ambil gaji sebagai PM, tapi dia jalankan tanggungjawab sehabis baik. Kesana kemari mencari peluang untuk memulihkan ekonomi negara. Sampai sekarang kita pun dah boleh tarik nafas lega sikit bila pelbagai inisiatif PMX nak bantu rakyat dah membuahkan hasil hari demi hari. Sebenarnya ramai je rakyat yang sedar dan menghargai apa yang PMX buat kini. Kita boleh tengok sendiri bagaimana penerimaan rakyat setiap kali PMX turun bertemu rakyat selepas solat Jumaat dan juga di bazar-bazar sepanjang Ramadan ni. Semuanya ikhlas demi rakyat. Tapi itu pun tetap mereka twist. Mereka kata kononnya PMX tu nak tiru Tun M lah, tak sama macam aura Tun M lah dan macam-macam lagi lah. Sebenarnya hanya pembangkang yang tersakiti macam Fadli je tak boleh terima kenyataan dan suka cipta naratif jahat tak sudah-sudah. Tak begitu.